Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas? Jelas suara didengari? Mohon respon sedikit. Okey, terima kasih. Zoom. Baik. Baik, sebenarnya saya baru balik kuliah subuh juga. Baru dalam 10 minit. Jadi, sedang elok lah kuliah subuh. Juga berkaitan dengan ada apa nama? Ada kaitan sikit lah. Sementara tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey. Baik. Cuma sajalah saya nak tunjukkan tajuk yang dibincangkan tadi adalah sebuah tajuk yang saya pernah bentang di UPSI. Okey, modul. Okey. Sementara tunggu kawan-kawan kita masuk. Okey, ini tajuk yang saya bentang di kuliah subuh tadi. Cuma saya ringankan sikit sesuai dengan dia punya konteks jemaah lah ya. Tu pun nampak tadi tersengguk-sengguk. Okey. Baca ulang kisah. Okey, tajuk membaca ulang kisah Musa dengan Khidir, kelompangan perspektif tafsir Hamka dan tafsir Azhar. Sedikitlah saya nak mukadimah hari ini. Maksud bila kita membaca dan mengkaji tafsir Azhar ni, bukanlah bermaksud kita menerima dan kita uh, sampai tahap ta'assub lah, na'udzubillah, pada tafsir Azhar ataupun Buya Hamka itu. Tidak, Berarti kita melihat ia sebagai satu alternatif yang terbaik dalam konteks kita sebagai orang Melayu dan idea-idea ataupun gaya persembahan dan seumpamanya. Itu sajalah, kan? Jadi kadang-kadang bila baca tu kita akan jumpa lah beberapa kelemahan, beberapa kekurangan, itu biasa. Dan saya jumpa lah satu, bukan jumpa, saya dapat kesan satu fakta yang menarik apabila Buya Hamka mengulas kisah Nabi Musa dengan Khidir dalam Suratul Kahfi. Jadi saya bentangkan dalam seminar. Hajatnya nak siapkan paper tapi tak siap. Tak siap juga. Dan hajatnya nak kembangkan jadi buku bahkan. InsyaAllah kalau ada rezeki. Okey. Ni tajuk ni tak bolehlah kita bincang ini. Kalau nak bincang tajuk ni kena buat sesi khas lain. Tapi sangat menarik kerana saya melihat contohnya dalam kisah Musa dengan Khidir ni. Biasanya orang Melayu kita dia meninggikan Khidir lebih daripada Musa. Dia kata dalam kisah ni Allah suruh Musa telah pergi belajar dengan Khidir. Nak kata hebat Khidir lah berbanding Musa. Benarkah begitu? Benarkah begitu? Ah, itu boleh kita bincang lanjut lah. Dan saya membuktikan secara faktual, secara faktanya apa yang patut dan tak patut, apa yang salah faham dan uh, apa sebenarnya intipati yang lebih tepat daripada kisah Musa dengan Khidir itu. Allahu a'lam. Okay, habis di situ. Seterusnya kita pergi kepada teks kita yang telah kita pilih untuk kita telaah sama-sama. Eh? Jadi kalau berdasarkan ayat, kita masih berada pada ayat 183, 184. Sekarang kita masuk ke Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita sudah cover dua ayat, iaitu 183 dan 184. Ya. Apapun untuk ambil keberkatan, kita bacalah sikit ayat Al-Quran kerana ia asas kepada pentafsiran ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغون فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Kita dah settle untuk menelaah tafsir Hamka terhadap ayat 183 dan 184. InsyaAllah kita akan masuk kepada ayat 185. Baik. Apa kata Buya Hamka? Saya tak recap lah yang dah sebelum ini. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok apa nama Tuan-tuan puan-puan boleh tengok apa nama rakaman kita lah ya. Alhamdulillah rakaman telah disediakan oleh pihak Nganjur. Jejak Tarbiyah. Masih banyak jejak Tarbiyah atas inisiatif dan sokongan yang tidak berbelah bagi. Okay, baik. Sekejap ya. Selamat datang kepada yang Selamat datang kepada yang baru masuk. Baik, setelah Hamka membincangkan secara panjang lebar, kalau tengok ayat yang pertama berkaitan dengan rukun iman, penyataan apa nama kewajipan sebagai puasa sebagai satu rukun dalam Islam. Kemudian masuk ayat kedua ni banyak tentang hukum hakam kalau perasan ya, banyak tentang fiqh. Kemudian masuk ke yang ketiga ini juga ada unsur fiqhnya sikit selain daripada satu penyataan yang penting tentang Al-Quran. Yang ini menyebabkan uh, bulan Ramadan juga digelar sebagai Yaumul apa nama Syahrul Quran lah, bulan Al-Quran. Baik. Kemudian itu Tuhan menjelaskan mengapa bulan Ramadan yang ditetapkan menjadi bulan buat mengerjakan puasa itu. Iaitu Syahrul Ramadan pangkal ayat 185. Pada bulan itulah puasa diwajibkan yang diturunkan padanya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Sebab itulah dahsyat bulan Ramadan ni. Cuma turunnya bagaimana? Dia turunnya bagaimana tu? Eh? Daripada Baitul Ma'mur ataupun daripada apa nama? Daripada Allah Ta'ala turun ke mana dulu? Eh? Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit pertama. Daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad dalam masa 23 tahun. Al-Quran sebagaimana makhluk-makhluk lain sudah siap lama lah dengan kuasa Allah. Cuma diturunkan ke Baitul Izzah
Baitul Izzah langit bumi. Ini yang masyhur lah pandangan dalam kita kata Quran yang masyhur ya. Daripada apa nama? Sidratul Muntaha, ataupun atas lagi tak tahulah wallahu alam. Turun ke bawah, kemudian turun lagi kepada apa nama? Turun lagi kepada Baitul Ma'mur, kemudian Baitul Izzah. Baitul Ma'mur apa dia? Siapa boleh jawab Baitul Ma'mur ni? Sila aktif dicek ya. Baitul Ma'mur langit ke berapa? Tujuh. Langit kedua, pertama kan. Kemudian turun pada Nabi Muhammad 23 tahun secara secara berperingkat. Di sinilah guru kita Ustaz Syahri Abdul Rahman dan kawan-kawan menulis bukunya yang bertajuk apa dia? Sirah Sirah Surah. Ya? Sirah Surah ya. Betul ke? Zuh? Sirah di sebalik surah, betul. Sirah di sebalik surah ya. Betul. Saya ada buku tu. Sirajan Munirah. Ini. Sirah di sebalik surah. Ini. Eh? Apa dia punya cara susun buku ini? Cara susun buku ini adalah dia susun ikut perjalanan sirah Nabi 23 tahun dengan allocation ayat-ayat itu. Kerana ayat, surah dan ayat turun tidak linear ataupun tidak kronologikal sebagaimana susunan 114 surah hari ini. Surah Baqarah tu mungkin turun 3-4 kali pun. Dan surah Fatihah bukan surah pertama yang turun. Kita tahu semua 5 ayat pertama surah apa nama Al-Falaq, Al-Alaq adalah ayat yang pertama turun. Jadi itu kehebatan dan keunikan Al-Quran yang kalau kita dalami secara tadabbur ataupun secara ni, kita akan dapat tengok betapa hebatnya Allah Ta'ala uh, menyusun Al-Quran itu sendiri. Baik, kemudiannya iaitu yang diturunkan Al-Quran yang mengandungi 114 surah. Ini tidak ada khilaf. Terdiri daripada 6,236 ayat. Ini ada sedikit khilaf. Yang masyhur adalah 6666. Dah dengar ke? Ha, eh? 6,236 ayat. Cuma bila perbincangan dalam buku Ulumul Quran ni, setengah kata bukanlah ada pengurangan ataupun pertambahan ayat. Cuma cara kira. Contohnya, Bismillah ada setengah ni, Bismillah dikira juga. Jadi kalau Bismillah dikira juga, kena campurlah 114 lagi ataupun 113. Surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ke? Ada surah yang tidak ada Fatihah kan? Surah uh, ah, dan cara wakaf itu yang menentukan berapa surah itu dan seumpamanya. Jadi disebutkan mula diturunkan Al-Quran mengandungi 114 surah itu dalam bulan Ramadan. Meskipun ada pertikaian ahli-ahli hadis atau riwayat tentang tanggal dan harinya bila, tetapi tidak ada selisih bahawa permulaan turunnya ialah dalam bulan Ramadan. Penting sekali Al-Quran yang mula turun di bulan Ramadan itu bagi manusia. Ha. Khususnya bagi orang yang beriman. Sebab itu dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah tak sebut hudan lil mu'minin, hudan lil muttaqin, hudan lil mukhlisin. Tak. Allah sebut hudan linnas. Sehingga kan difahami bahawa sejarah membuktikan orang bukan Islam atau orang kafir yang memusuhi Islam, bila dia rujuk Quran untuk manfaat, tetap dia dapat manfaat. Begitulah. Saya pernah habis kuliah Maghrib di satu masjid, didatangi oleh sahabat-sahabat kita daripada kaum India. Apa dia nak? Rupanya dia nak minta untuk kita ruqyah dia punya anak yang dikatakan ada gangguan. Jin lah Saya pula memang tak erti lah. Kita tak belajar secara khusus. Untuk mu'allish ataupun menjadi apa nama raqi, ada apa ruqyah ni.
boleh lah baca ayat kursi, baca beberapa ayat syifa apa semua tu. Tapi untuk proper tu, jadi bila yang datang pula non-Muslim, jadi, hai, jangan tunjuk pandai tuan-tuan saya pun betul terang minta maaf, saya memang tak belajar benda ni secara khusus. Saya tak berani buat, kena tanya orang lain lah. Maksudnya saya kata kita tanya imam dalam tu. Dia kita tanya imam. Maksudnya sebahagian orang India ni dia percaya bahawa kalau ada sakit-sakit ataupun isu berkaitan dengan apa nama hal begini, maka apa nama, maka dia boleh harapkan kepada clergy clergy kita ni, apa nama kita panggil apa, uh, orang agamawan kita ni lah Islam. Gitu. Baik. Oleh kerana Al-Quran adalah petunjuk yang dahulu daripadanya, artinya dia pun memberi penjelasan lagi dari isi ajaran Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. Al-Quran datang untuk melengkapkan, menjelaskan dan melengkapkan lagi syariat Musa, syariat Isa dan nabi-nabi lain. Baik. Okey, saya nak tanya soalan, mohon respon ya. Apa beza nabi dan rasul? Okey, siapa boleh jawab? Apa beza nabi dan rasul? Minta maaf saya slow sikit. Pace saya agak, saya masih terganggu sikit pagi tadi. Perut lah perut. Bukan terganggu, ada gangguan apa-apa ya. Masih ni. Puan Nur Azhar kata Rasul menyampaikan. Okey. Nabi wahyu untuk diri saja, Rasul untuk diri dan sebar ke umat. Okey. Puan Selina kata. Ummu Talha kata warna wajib bagi Rasul untuk menyampaikan dan berdakwah. Okey. Jadi Nabi untuk diri sendiri. Baik, Rasul. Okey. Okey, seperti di atas. Baik, okey cukup. Okey, semuanya betul, tapi ada jawapan yang lebih tepat. Jawapan yang disebutkan betul lah tu. Nabi yang selama ni kita belajarlah di kafar ke di mana-mana di masjid surau kan. Betul lah tu. Apa dia? Nabi apa nama, Cik Pidah pelajar senior, jangan jawab ya, Cik Pidah. Jadi apa nama yang biasa kita dengar dan biasa kita terima secara umumnya, Nabi dan Rasul, Nabi terima wahyu untuk diri sendiri dan tak wajib disampaikan, manakala para rasul terima wahyu untuk diri sendiri dan wajib disampaikan. Jadi itu jawapan standard skema kafar kita. Saya ingat semualah, kafar, jakim pun semualah. Yang betul, tak salah. Tapi sebenarnya ada jawapan yang lebih betul. Jadi saya tak kata yang jawapan itu salah kan. Saya kata ada jawapan yang lebih betul. Rupa-rupanya bila kita banyak belajar apa semua ni, dia kadang-kadang banyak benda bukan antara betul dan salah. Bukan antara bid'ah dan sunnah saja. Dia banyak lagi perinciannya. Bukan hitam dan putih lah maksudnya begitu. Dalam bab betul salah pun, ini betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih betul. Ada yang lebih betul. Jadi tak salah lah. Yang ni pun tak salah. Cuma ada yang jelas. Yang ni salah, yang ni betul. Itu pun ada. Yang ni sunnah, yang ni bid'ah pun. Itu. Okey. Kalau saya bagi ini, sebenarnya, kalau tengok, maksud saya jawapan yang lebih tepat adalah, Nabi dan Rasul ni, berdasarkan sebilangan ulama, ahli sunnah wal jamaah, yang dipakai juga, dan last kali yang pakai adalah Saibul Samah Mufti Wilayah zaman Dr. Zubakri lah. Cuba kita tengok apa dia sebut. Kita beruntung ya, Dr. Zul jadi mufti wilayah dulu, dia tinggalkan legasi yang sangat dahsyat lah pada saya. Okey, nampak semua ya? Perbezaan antara Nabi dan Rasul kan? Saya ambil letak dalam kita punya chatbot supaya boleh baca sendirilah. Saya bagi assignment sikit untuk buat bacaan dan kefahaman. Cuma saya ulas secara ringkas lah. Cuma bagi tugasan lah ya. Takkan Cikgu Khairul Amin je boleh bagi kerja sekolah ya.
Okey. Nanti apa nama? Minggu depan saya tanya balik jawapannya ni. Jadi semua orang kena baca sendirilah. Asif dah baca sendiri. Kerana jawapan ada dalam tulisan Mufti Wilayah ni. Maksudnya dia tarjihkan ataupun dia punya ni dalam ni. Ni sampai apa? Tugasan menari-nari lah apalah. Tak apalah. Okey. Nanti bukan minggu depan, esok. Minggu depan lambat sangat. Esok lah. Esok saya akan tanya balik. Macam mana? Apa perbezaan Nabi dan Rasul? Nah, gitu. Jangan baca sekarang. Baca sekarang tak aci lah. Kita nak teruskan telaah kita ni. Dan juga dalam Al-Quran sendiri ada petunjuk yang umum sifatnya ijmal. Lalu datang huraiannya, tafsil. Ijmal dan tafsil. Apatah lagi akhlak Nabi SAW sendiri adalah menurut contoh yang telah dititahkan Al-Quran. Maka sikap hidup dan beliau pun membawa bayinat, ada surah bayinah, ada gerakan ataupun pusat tadabbur namanya Bayinah di Chicago, Amerika Syarikat yang diasaskan oleh Ustaz Norman Ali Khan. Tuan-tuan saya yakin boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Rugilah kalau tak pernah mengikuti dan mendengar huraian Ustaz Norman Ali Khan ya. Luar biasa. Asal Pakistan tapi American Pakistan apa nama? American Pakistan lah. Penjelasan yang penjelasan dan keterangan daripada Al-Quran wal Furqan ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi kayu ukur yang membezakan antara hak dan batil. Baik, Al-Furqan menyisihkan dan menyaring dan menapis di antara yang hak dan batil. Al-Quran bukan saja petunjuk. Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan tu bukan saja petunjuk bagi manusia, tapi dia juga adalah penjelasan kepada petunjuk itu. Dia bukan saja petunjuk, dia menjelaskan petunjuk itu. Dan dia menjadi kayu ukur yang membedakan antara yang hak dan batil. Okey, menyisihkan, menyaring dan menapis antara hak dan batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lantaran itu sesuai sekalilah orang yang di bulan ini ditetapkan perintah ibadah puasa untuk orang yang beriman. Baik, cuma throughout the year saya pun membesar di Kelantan apa semua ni, saya terus terang ya. Um, Dakwaan menggunakan Al-Quran sebagai, kita kata, sebagai pembela, sebagai ni, sebagai, kadang-kadang terlalu simplistik. Sebagai terlalu simplistik. Soalannya, okey, macam mana nak selesai masalah ni? Kembali pada Quran Sunnah lah. Segala masalah dalam negara kita ni, masalah sosial. Saya sekarang, ialah saya academician sekarang kan, di apa nama, Universiti Malaya, yang deal dengan isu-isu yang perlu kita cari solusi. Jadi kadang-kadang bila jawapannya adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah, semua masalah selesai. Secara umum, betul, kita nak ambil Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip asas, sebagai rujukan asas. Tapi mengambilnya secara literal, sejarah telah menyaksikan bahawa ramai golongan ajaran sesat, bahkan golongan melampau yang akhirnya mengkafir dan membunuh sesama Muslim adalah kerana mengambil Al-Quran, meletak Al-Quran sebagai rujukan utama, tapi mengambil dengan cara yang salah. Itu isunya. Di sinilah bila kita sebut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah bermaksud tinggal semua benda lain dan hanya guna Quran Sunnah semata-mata. Tidak. Segala mekanisme yang membawa kepada untuk faham Al-Quran dan kemudian sesuaikan dia untuk dipraktikkan dengan realiti, itu semua perlu diambil kira. Maka ilmu-ilmu yang ada di keliling, ilmu-ilmu alat yang ada di sekeliling apa nama Al-Quran itu perlu kita ada asasnya. Sebab tu Al-Quran ya, ilmu sekeliling, sosiologi, antropologi,
medik, dua lah, sains dengan pure science dengan social science ataupun humanities. Dan pecahan bawah tu ilmu sejarah, disiplinnya, apa, ilmu chemical, ilmu alam bina, architecture, segala apa ilmu yang ada ni lah. Nah, semuanya adalah instrumen-instrumen yang membantu kita untuk faham dan mempraktiskan Al-Quran. Nah, dia tidak boleh main, oh, kami nak guna Quran dan hadis secara ni. Kita kembali pada Quran, semua masalah selesai. Saya selalu bagi contoh mudah. Kalau benarkah bagai dikata, adakah bila seorang suami isteri sedang sedang apa nama bergaduh lah kita kata, kita pun pergi lempar Quran sebiji kat dia. Adakah mereka akan, suami isteri yang sedang bergaduh nak bercerai lah. Nah, kita pun pergi lempar Quran kat dia. Ha, ambil. Selesai masalah. Jadi magic. Tak, dia takkan begitu. Tapi ada prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang boleh digunakan. Contohnya, tabayyun. Contohnya, qawlan layyina, qawlan ma'rufa. Itulah benda-bendanya. Jadi dia bukan kata simplistik. Okey, rujuk Quran Sunnah. Ya. Qawlan layyina tu pula maksudnya apa? Oh, dari situ, qawlan layyina ni perkataan yang lembut, yang memujuk, yang tidak judge. Gini, 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 gini. Dah banyak ilmu-ilmu alat lain, ilmu psikologi apa semua tu, mesti sebab tu saya berpegang pada proverb English ni, ada sebut Jack of all trade, master of none. Tahu semua benda, akhirnya tidak ada satu bidang kepakaran. Bolehlah sikit-sikit semua benda, semua benda, tapi tidak ada satu bidang yang benar-benar pakar. Saya kata dulu ulama Islam Jack of all trade, master of many. Mereka belajar semua, hampir semua bidang ilmu yang ada, dan mereka pakar for the several field of the knowledge, kan? Jadi kita hari ni lagu mana? Kita hari ni bagi yang masih muda, saya tak tahu latar belakang demografi para peserta sekalian, tapi saya yakin daripada ramai jugalah yang agak muda dan seumpamanya, maka kita kena ada sikap bahawa ialah salah satunya manifestasinya belajar sampai PhD lah, iaitu Jack of all trade, master of one. Kita kena belajar minat semua benda, baca pasal IR, geografi, sejarah, falsafah, tafsir, fiqh, usul fiqh, muamalat. Kena tahu asas-asas semua itu. Namun dalam masa yang sama, kita kena ada satu bidang yang kita pakar untuk kita bagi sumbangan yang signifikan kepada agama bangsa negara. Maka satu bidang yang signifikan itu mestilah dia punya kayu ukurnya adalah PhD, master PhD apa semualah. Nampak tak? Ya? Baik. Okey. Okey, nampaknya okey satu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu setelah selesai penyataan di atas bahawa Al-Quran itu yang pertama adalah huda, petunjuk, hadi, huda, eh, hudan linnas kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelas kepada petunjuk tadi. Nampak? Instrumen seterusnya, dan kemudiannya wal furqan, menjadi kayu ukur yang membedakan, akhirnya kita boleh bezakan antara halal dan haram, baik dan buruk, maslahah dan mafsadah, dan seumpama dalam maqasid syariah. Akhirnya balik cerita pasal perkara yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan ru'yah hisab. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Maka dikatakan apa dia ni? Wal Furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan. Adakah bulan di sini? Bulan mengambang bulat, ya? Tidak. Di sinilah hadis diperlukan untuk merincikan apa yang datang di Quran. Siapa yang faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Artinya orang yang hadir dan telah tahu bahawa bulan Ramadan itu telah masuk, hendaklah dia berpuasa. Di atas di ayat ini ditegaskan bulan dengan kata syahr, iaitu hitungan masuknya bulan Ramadan, bukan hilal atau qamar. Eh Cara kedua, Allah Ta'ala, faman syahida minkumul hilal.
minhumul qamar. Tidak. Allah menggunakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dia berkata syahrun, kiraan bulan, maka sebab itulah Hamka pada peringkat awal berpegang kepada memadai untuk urusan jatuhnya bila hari pertama puasa, bila hari pertama raya haji, raya puasa ni dengan kiraan bulan, hisab, memadai. Ah. Tapi kemudian ada kajian dalam buku baru yang saya akan terbitkan bersama kawan-kawan itu, dibuktikan bahawa Hamka berubah pandangan. Dia pergi kepada ru'yah, mesti tengok dengan mata dulu anak bulan teropong apa semua tu. Itu menarik, satu praktisian yang menarik bila Hamka datang ke Malaysia, berseminar tentang ru'yah dan hisab, dan kemudian ada pembentang-pembentang yang membentangkan kenapa. Sebab khilaf antara golongan tua golongan muda tentang ru'yah dan hisab ni berpanjangan sampailah hari ni juga. Sama-sama kaum tua pun ada apa semua, ada kaedah kira masing-masing dan seumpamanya. Kalau di Malaysia ni kita ada dua orang tokoh yang digunakan rubuk mujayyad dia ataupun dia punya rubuk ataupun dia punya apa, jadual, jadual uh, pusingan bulan itu dan seumpamanya, iaitu oleh uh, guru kepada ayah Hamka, iaitu Syekh apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Jamal, bukan Jamaluddin, Syekh ni Allah tak ingat, ada ni buku dia ni, Syekh Ustaz Said Al-Hadi. Siapa ingat ni? Bagi bagi idea sikit. Syekh Al-Falaqi Al-Azhari tu. Syekh apa tu? Al-Falaqi Al-Azhari. Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin. Syekh Tahir, minta maaf. Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari. Orang Minang yang pindah duduk Malaysia, kemudian mati di Malaysia. Pernah jadi mufti Perak. Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari. Kaum muda lah. Guru kepada Ayah Hamka, sepupu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru besar, guru utama mazhab Syafi'i di apa nama Mekah ketika itu. Baik. Sebab sayangnya dalam bahasa kita sendiri, Indonesia Melayu. Tengok. Orang kata Hamka tak terima bahasa Melayu sedangkan dia pejuang bahasa Melayu. Tengok unik istilah bahasa Indonesia Melayu. Sebab orang Indonesia sekarang tak berapa setuju kita guna bahasa Melayu merangkumi bahasa mereka. Mereka nak bahasa Republik mereka itu dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Kita pun kata tak apalah, tak masalah. Tapi kita di Malaysia kita pakai bahasa Melayu lah sebagai, kita tak pakailah bahasa Malaysia. Sebab Malaysia hanya tertubuh 1963, baru sangatlah. Sedangkan bahasa Melayu telah digunakan semenjak zaman Melaka lagi, zaman Samudra Pasai, Aceh, rekod-rekod manuskrip yang ada di Indonesia, di Malaysia berbahasa Melayu. Waktu kita boleh baca, baik, dia adalah bahasa rasmi, bahasa lingua franca, rasmi, bahasa ilmu dan seumpamanya. Jadi kalau nak kata bukan bahasa Melayu, apa semua tu susah sikit lah. Hatta Sumpah Pemuda pun asasnya adalah mengambil bahasa Melayu sebagai teras bahasa Indonesia. Itu jelas disebutkan. Baik, sebab sayangnya dalam bahasa kita sendiri, kata Hamka, Indonesia Melayu, bulan yang kelihatan itu kita namai juga bulan. Padahal di bahasa Arab, ia disebut hilal. Hilal, bukan hilal ashraf ya. Siapa yang baca buku Nirnama tu, hilal adalah anak bulan. Ataupun bulan sabit. Anak bulan, bulan sabit. Yang dia, kalau ikut nipis sungguh dia tu, katanya para isteri sahabat saya, bidang inilah, apa nama, astronomi ni. Dr. Raihana, isteri Ustaz Zulkhairi makna. Dia kata kalau tengok mikroskop tu, halus gitu je, berkilat. Maksud nampak sikit sangat lah. Anak lah, baru beranak kan, baru keluar. Baru pusing, baru keluar sikit. Oh, kecil, halus ke? Hilal. Sebab tu nampak dengan biji mata ni, kadang-kadang tak tepat lah. Sebab ada hujan, ada apa, dululah. Kalau dulu ya. Hari ni boleh tengok teleskop. Tu pun kadang-kadang tak nampak. Cuma daripada rantau ini, tiba-tiba kalau ada seorang nampak, dan dia buktikan ada kamera, dia boleh capture, ambil gambar apa semua, itulah yang berlaku 3-4 tahun dulu. Tiba-tiba kita raya awal.
Saya duduk relax lagi. Tak beli lagi baju raya. Ha? Anak-anak apa semua. Tiba-tiba, dah masuk. Kan? Siapa ingat ada zaman tu tu? Masa lepas lepas PKP ke sebelum ke masa tengah baru nak kebah PKP tu. Oh dahsyat. Tunggang-tunggang terbalik jadinya. Sedang hitungan sebulan kita namai bulan juga uh, jaga padahal di bahasa Arab hitungan sebulan itu ialah syahr. Dalam Islam bulan berapa? 20 29 30. Bulan Mak Saleh berapa? 28 29 30 31. Hari ini adalah hari terakhir bulan 2. Siapa yang lahir 29 hari bulan 2 akan ada tahun-tahun dia tak dapat sambut birthday ikut Masihi kan. Ni tuan saya masa tu Allah pergi beli baju raya apa yang ada. Yalah, at least nak pakai baju Melayu lah kan. Masa PKP kan semasa tu. Nasib baiknya. Okey, yakinlah. Okey. Dengan bunyi kata demikian, bertambah yakinlah kita bahawa Al-Quran memang wahyu, bukan buatan dari Muhammad sahaja. Nabi Muhammad zaman tu siapa lah yang boleh duk bincang pasal benda angkasa ni. Dengan kata demikian, sama tercakuplah di antara orang yang berpuasa kerana mempercayai ru'yah. Bukan ruqyah ni. Ruqyah tu kemudian jadi ruqayyah. Eh? Ruqyah jadi ruqayyah. Mari pada orang Melayu jadi ruqyah. Tu. Ni ru'yah. Ru'yah. Tamar buttah. Ru'yah hilal iaitu pergi melihat bulan ataupun menghitung masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Sehingga tidaklah kemudian semua orang pergi lebih dahulu melihat hilal baru dia berpuasa. Dan tidak semua orang mesti pandai berhisab lebih dahulu baru dia berpuasa. Okey. Jadi berdasarkan yang di Malaysia amalkan, ru'yah dulu baru hisab. Walaupun hisab jadualnya dah siap, kita dah tahu dah Ramadan bila-bila dalam kalender, tapi tetap kemudiannya ru'yah dilaksanakan. Tengoklah dekat dengan maghrib tu. Kemudian dekat pukul lepas maghrib adalah pengisytiharan daripada Tun Daniel, Datuk Seri ke Tun Daniel tentang apa nama waktu setahun sekali saya kita nampak di TV kan. Tentang bila puasa. Setahun 3 kali. Puasa, raya puasa, raya haji. Begitu Dia akan isytiharkanlah raya jatuh pada esok. Sudah. Kita puasa 28 hari je. 29 hari saja. Sudah. Nah, sedangkan hisapnya dah ada. Hisapnya kiraannya dah begini. Tapi kalau pada hari untuk tengok hari syak tu, bila tengok tu memang ada. Semua orang tak nampak, tapi ada seorang dia kata nampak. Apa bukti? Dia pun ambil gambar. Ni. Halus ni walaupun awan ada tapi angle kami, tempat kami apa nama apa nama? Dia panggil apa? Tempat tengok bulan ni ada. Dan dia buktikan. Tunjuk pada orang lain, sah memang ada nampak. Tempat kami tak nampak. Sebab dia lebih tinggi ke macam mana ke? Maka jadilah apa namanya okay, so can differ from country to country any hukum makam. Baik, ini menarik macam saya dah sentuh minggu lepas. Ada penjelasan daripada doktor secara fizik oleh Dr. Zamir Muhyiddin. Kalau Zu boleh tolong cari, dia ulas di Facebook dia pun ada tu untuk ataupun ada video kenapa berlakunya di ML Studio secara ringkas berkaitan dengan kenapa differ. Bukan. Ajar. Sekejap lagi. Saudara Ajar ada buat dia punya ni kenapa berlaku itu. Dan sebagai seorang yang dalam bidang sains, fizik dan engineering, mereka lebih precise lah untuk jawab Kalau saya jawab nanti mungkin tidak memuaskan lah kita punya ni
Jap, nanti saya cari. Kalau Zoom boleh tolong cari ya. Ajar. Okey, saya cuba cari Ustaz. Okey, kita bantulah peserta-peserta kita ni untuk bagi maklumat tambahan ya. Baik, seterusnya dan tidak semua orang okey, tetapi asal dia sudah menyaksikan atau mengerti bulan Ramadan sudah masuk, puasalah dia dan yang lebih penting lagi dengan menyebut syahrun itu tidak ada lagi muskil tentang orang Islam yang tinggal di kutub utara dan kutub selatan. Eh? Ini mengambil kira kerana ada keadaan geografi bumi ini, kutub utara, kutub selatan yang malamnya matahari masih di atas kepala ya. Nah, dia tak ada siang. Dia tak ada siang, dia tak ada malam. Ataupun kadang-kadang tempat-tempat tertentu di Scandinavian yang malamnya sangat panjang. Eh? Ustaz Azizal di mana sekarang? Di Ireland dan seumpamanya. Ada mereka-mereka saya yakinlah daripada gambar ni ada yang pernah duduk di negara-negara yang demikian. Ya. Jadi memang mencabarlah. Sampai puasa 18 jam, dekat 20 jam. Sebab mami kira waktu subuh, waktu subuh dan waktu maghrib itu. Okey. Yang kadang-kadang 6 bulan siang terus atau 6 bulan malam terus. Dia jadi macam malam tu jam menunjukkan terberat tapi matahari masih di situ juga. Sebab meskipun 6 bulan siang terus, 6 bulan malam terus, namun di sana orang masih tetap berhitungkan hari ini sebulan-sebulan. Di sana walaupun malam 6 bulan lamanya, namun Januari dan Februari atau Ahad, Isnin dan Selasa masih tetap ada. Nampak betapa bijaknya Hamka memberikan penjelasan. Dia kata walaupun kita duduk mana-mana atas muka bumi ni, bulan ada ke, matahari ada ke, tak ada ke, apa ke, tetaplah kita boleh tahu hari ni Ahad, hari ni Isnin, hari ni Selasa, hari ni Rabu. Kita boleh tahu ni pukul 12 pagi, 12 tengah hari, 12 malam melalui teknologi dan alat-alat kiraan semasa itu menyebabkan kita tahu belaka. Ya. Di sana orang masih memakai kalender atau almanak. Sebab itu orang Islam yang berdiam di sana asal berimam masih dapat menyaksikan bahawa bulan Ramadan telah masuk. Dia wajib berpuasa. Bagaimana puasanya? Berijtihadlah dengan baik sebab Islam bukan agama beku. Tu lah. Oh ya hamka. Dan di sinilah Syekh Dr. Yusof Qardawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, Syekhul Wasatiyah, Al-Imamul Wasati, iaitu Syekhul Islam, Syekh Dr. Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Dia menulis dalam Al-Halal wal Haram fil Islam adalah kerana diminta untuk menulis satu fiqh taisir, fiqh yang longgar dan mudah, yang mesra lebih tepat, dengan orang Islam yang duduk di Eropah. Ah, eh? Itu antara 1970-an dia tulis Al-Halal wal Haram fil Islam adalah untuk memberikan satu alternatif lah, memudahkan ataupun lebih memesrakan uh, Muslim yang tinggal di Eropah untuk hal tersebut. Okey, sekali lagi saya mohon maaf kelihatan kurang bermaya dan kurang bertenaga, suara pun macam tak keluar habis sebab tadi dah sekali kuliah subuh, balik duduk dalam 10 minit begitu, tak sempat minum air apa lah. Tak sempat minum air apa. Trauma pun ada lagi, tengok nasi tu, tengok makanan sahur, makanan boleh 2-3 mulut saya dah berhenti lah. Masih trauma apa yang berlaku seminggu lepas ya. Berijtihad dengan baik. Okey. Seorang teman dari kedutaan Indonesia, tengok ni didatangkan real case. Maksudnya kalau kita hidup zaman dia ni kita boleh faham molek lah. Seorang teman dari kedutaan Indonesia yang pernah tinggal di daerah Skandinavia menceritakan bahawa di waktu solat 5 waktu dia tetap solat. Di bulan Ramadan dia tetap berpuasa meskipun matahari tidak pernah kelihatan sekian sebulan lamanya. Kenapa bisa ataupun boleh? Tanya dia. Tanya kita, maksudnya Hamka tanyalah. Dia menjawab, arloji kami berjalan seperti biasa. Arloji ni minta maaf, saya kena tak cek dia punya ni. Kalau boleh siapa-siapa cek, tolong untuk kita dapatkan makna yang lebih tepat. Kita boleh agaklah bahawa dia nak sebut perjalanan apa nama waktu tu mungkin itu. Mungkin ada istilah yang lebih tepat. Saya solat melihat bilangan jam
dan saya puasa melihat edaran hari di almanak. Sebab dia beriman. Kesimpulannya, nak 1000 daya tak nak 1000 dalih, itu sajalah. Kan? Hmm. Oh, jam arloji, arloji jam. Okey, okey. Masih jam esok bahasa Belanda horloge. Oh, okey, okey. Baik, baik, baik. Okey, masih never been there before, tak pernah pergi Belanda lagi. Amsterdam tak pernah pergi lagi. Okey, baik, habis di situ. Kemudian diulangkan lagi dalam ayat yang sama lagi, ya. Maksudnya ayat ni walaupun dia satu ayat tapi dia ada pelbagai sekaligus pelbagai aspek penyataan. Itu kalau kita tadabbur dengan Ustaz Syahri apa semua, dia boleh jelaskanlah kenapa begitu, apa reason ataupun apa hikmah, apa dia punya ibrahnya susunan begitu dan seumpamanya. Kemudian dia ulang lagi kata tadi agar dengan lebih jelas, dan barang siapa yang dalam keadaan marid aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Sebenarnya ulang balik apa yang ada pada ayat yang kedua tadi 183 184, dia ulang balik. Dia ulang balik menyebutkan uh, apa nama, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Namun kira tak kira ke, tengok bulan ke, tengok bintang ke, kira kiraan hari ke apa semua, jika kamu dalam keadaan sakit ataupun musafir, maka boleh qada. Buatlah hitungan hari pada hari lain. Itu maksud dia. Walaupun kamu berada di mana-mana, walaupun dah nampak anak bulan, walaupun buat kiraan, begitu begini, namun jika kamu marid aw ala safar, kamu dalam sakit ataupun safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kamu boleh apa nama, kesampingkan ataupun tundanya untuk qada kemudian. Sekarang dijelaskan sebabnya ialah Allah mengkehendaki keringanan untuk kamu dan bukanlah Allah mengkehendaki kesukaran. Allah tegaskan lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra. Eh? Allah tegaskan dalam perintah dia ini, perintah suruh puasa, suruh tidak bersama suami isteri, suruh jaga segala-galanya ni. Kemudian Allah datangkan pula, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Nah, jangan kamu sampai terhalang mengerjakan ibadah kepada Allah kerana perintah itu terlalu memberati dan merepotkan, menyusahkan, ya. Kasih sayang Allah kepada hambanya tidak akan sampai menyuruh puasa orang yang sedang sakit. Dan kasih sayangnya pun tidak akan sampai memberati berpuasa orang yang sedang repot, kalut, ataupun orang yang sedang bermasalah dalam musafir. Mereka berbuka atau makan sahur yang teratur tidaklah terjamin lancarnya dalam musafir. Dan hendaklah kamu menyempurnakan hitungan. Kemudian disebutkan bahawa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan hitungan, iaitu hitungan sebulan itu, baik dia 29 hari ataupun 30 hari. Dan jika ketinggalan beberapa hari kerana sakit atau kerana musafir itu, sempurnakanlah hitungan hari-harinya yang ketinggalan itu pada hari lain, macam kita sebut sebelum ni. Apatah lagi orang yang diberi rukhsah. Apa dia rukhsah? Apa dia rukhsah? Jamaah, apakah itu rukhsah? Keringanan. Keringanan. Betul, tepat sekali. Kalau yang lebih, kalau nak lebih rukhsah tu keringanan, betul. Mungkin yang lebih betul keringanan yang dibenarkan oleh syarak. Keringanan yang diiktiraf oleh syarak. Banyak ringan ni. Dan dia agak subjektif. Ada orang sakit perut berapa minggu lupa, dah hydrate habis air dah, dia kata okey lagi ni, boleh tahan lagi, boleh tahan lagi. Balik misi rumah saya ni, marah lah. Tak payah buka puasa. Makan ubat ni. Tak boleh buat apa lah. Kan? Kena ikut lah. Kalau tidak, mafsadahnya lebih besar nanti. Na'udzubillah. Sudah demikian keringanan yang diberikan, janganlah hitungan hari itu diumpangkan.
diambil mudah lah. Hitung hari baik-baik, kerana mestinya engkau memberikan makanan kepada fakir miskin, yang kata fidyah tadi terhukum dalam sebelumnya. Maka bila keringanan tu ada, maka kena terima kasih pada Allah. Uh, Ialah ada, dia begini. Macam kita bincang dah minggu lepas juga, guru saya, antara rujukan saya, Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, mengambil sikap. Walaupun jarak syarat tu mencukupi untuk musafir, ya, saya balik Kota Baru guna flight, kan? Ah, Pagi hari ataupun petang dekat dengan buka puasa dah. Memanglah kalau dari sudut jaraknya dikira macam layak untuk berbuka puasa. Dah lebih dua marhalah secara umum, walaupun negeri beza-beza, kurang lebih 90 kilometer lah, ya. 90 tu selamat lah, ya. Walaupun ada 70, ada 80, macam-macam juga tu. Fiqh memang macam tu. Tapi tak apalah, 90. Yalah, berapa? Kelantan, Kota Baru, 500 lebih. Dah cukup syarat sangat lah, kan? Jadi, kalau saya kata, oh tak apalah, aku nak buka puasa, saya pun dengan pakai kopiah baju Melayu macam ni, duduk di airport tu, beli air ke apa, minum. Tak salah. Tak salah dari sudut buka puasa tu. Tapi dari sudut adab apa semua tu, kurang ajar lah orang panggil, ya. Kurang adab. Dah seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama, apa nama yang Dr. Basit sebutkan, saya ulang balik sikit, bahawa kalaulah hal itu tidak memberatkan, sebab tujuan rukhsah diberikan dulu kerana pada zaman itu tidak mungkin berlaku perjalanan yang agak selesa macam hari ni, mudah macam hari ni lah. Dan khuatir pula, uh, khuatir pula untuk nak apa, qada tu nanti akan bermasalah untuk mereka yang tak biasa puasa dan hanya puasa pada bulan Ramadan ini. Untuk mereka biasa sunat apa semua, tak ada masalah lah. Tengok-tengok terlepas ada seumpama. Jadi, why not teruskan saja puasa lah. Tapi itu bergantung pada situasi. Bergantung pada situasi. Baik. Dan saya cenderung pada pandangan Dr. Wasit lah dalam hal ini. Katanya lagi di sini, sudah demikian keringanan yang diberikan, janganlah hitungan hari ini Okey, hitung hari ini untuk fakir miskin tadi, iaitu satu hari sama dengan sekali makan fakir miskin sehingga kenyang. Dan ada harganya lah. Selangor berapa Selangor? Harga fidyah Kuala Lumpur RM7 kot. Oh. Harga fidyah kalkulator. Ni ada kalkulator tadi. Jumlah hari, RM1/4 saja. Allah Ustaz, saya 30 tahun. 30 tahun tak puasa. Contoh ya. 30 tahun tak puasa. Jadi sekarang nak taubat, nak puasa balik. Kena qada balik ke? Kena qada balik tak? Kalau ambil pandangan kena qada, kiralah paling tidak kita ambil pukul mudah 30 hari untuk satu bulan, ya. Kalilah, kalau kata nak ambil nak ambil ni sikit, diskaun sikit lah, 29 pun masalah juga. 30 kali dengan 30 tahun, 900. 900 ditinggalkan pada bila tu? 30 tahun contohlah kadar fidyah. Gitulah. Bagi mereka yang mampu dan nak juga berusaha untuk menyucikan diri, membersihkan ataupun membayar hutang Allah lah. Puasa, solat apa semua. Tapi solat tak boleh kira sini. Solat tidak ada pada kalkulator fidyah ni, jangan. Ni dia kira. Bila bayar dia kata, Alhamdulillah bayar dah belaka. Bayar apa? Hutang apa nama? Hutang solat pun dah bayar juga. Atau bayar hutang solat dengan fidyah. Okey, baik. Dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, dan supaya kamu bersyukur.
apa tu, yuridullahu bikum walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hamka terjemahkan, dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, dan supaya kamu bersyukur. Maka untuk mengisi perintah Allah di hujung ayat ini, Nabi kita SAW memberi contoh, iaitu agar pada bulan Ramadan ini memperbanyakkan ibadah solat tarawih, qiyamul lail, memperbanyakkan. Okey, apa hukum qiyamul lail? Sunat lah, sunat yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, kan? Berapa? Biasanya orang orang bergaduh, kaum tua kaum muda sampai sekarang pun masih ada 8 versus 20. Kaum tua di Malaysia memang cenderung kepada 20 lah. Nah, sedangkan majoriti yang saya duduk pergi duduk buat 8. Tak kira lah kaum muda ke kaum tua ke kaum apa ke. Ya, di Selangor pun 8 je banyak. Hmm. Jadi sebenarnya solat tarawih ni macam mana, tuan-tuan? Ada kiraan ke? Bila baca balik latar belakang perjalanan Rasulullah, apa nama? Solat tarawih ni, dia sebenarnya nama tarawih ni pun tak ada. Tarwihah. Rehat ni hanya muncul namanya ketika mana zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Jadi zaman Rasulullah Aisyah kata Rasulullah buat 8 ataupun 11. Aku tak pernah tengok lebih Rasulullah solat malam lebih daripada 11 termasuk Ramadan. Itu menjadi hujah pada mereka yang solat buat 8 lah, berpegang pada buat 8 11. Tapi mereka yang buat 20 kata zaman Umar telah berlaku sekian 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 sekian. Jadi yang mana lebih betul? Yang mana lebih betul? Okey, kita tanya pandangan jemaah sekalian. Pada tuan-tuan yang mana betul? 8 ke 20? Yang mana yang betul, kurang betul, salah? Ada mana yang ada yang lebih betul? Yang paling betul? 8 ke 20? Kalau saya tanya buat berapa, confirm buat 8. Bukan confirm. Majoriti saya yakin buat 8 lah. Mana yang mampu? Betul. Cepat. Jangan tinggal saya buat 8. Eh? Mana yang lebih betul? Ya, dua-dua betul sebenarnya. Dua betul betul. Dua-dua betul. Tak ada isu pun nombor ni sebenarnya. Solat tarawih paling minimum, sebab tarawih ni barulah dari sudut nama. Dia sebenarnya qiyamul lail lah. Qiyamul lail ni setelah isyak kita terus menghidupkan apa nama? Kalau qiyam lah, bangunlah qiyamul lail kan, bangun malam. Kalau kalau tahajud kena tidur dulu walaupun beberapa minit. Itu baru jadi tahajud. Syaratnya. Tapi setengah ulama dulu pun ada para sahabat dia tak tidur, dia teruskan qiyam sampailah ke 1/3 malam apa semua. Gitu. Jadi dari sudut tarawih, nah, rakaat paling sikit berapa? 2 lah. Dia takkan satu tu witir. Nah, paling banyak infinity. Setakat kita rajin lah. Jadi saya pernah jumpa orang, hamba-hamba Allah yang dia solat di apa nama surah Majid 8 ke 20 ke, tapi dia balik dia sambung lagi qiyam. Buka Quran sendiri baca, dia nak khatam Quran dia tu. Dia nak 2 dalam 1 khatam Quran, dia buka sambil qiyam. Dah di masjid ni 8 10 dah, dia balik rehat minum sikit apa semua, dia sambung lagi sampai pukul 12. Tidur esok pukul 2 3 pagi sambung lagi. Ayah anda saya sendirilah, hafizahullah taala. Itu saya tengok daripada kecil lagi dia lagu tu. Saya tak mampu tu. Tak mampu. Memang tak mampu. Saya tak tahu sampai sekarang pun dia lepas sakit apa semua ni. Sekarang ni sihat, macam agak sihat balik. Alhamdulillah. Masih lagi meneruskan rutin yang sama. Allahu yahfuzuhu. Allahu yahfuzuhu. Moga Allah Ta'ala menjaga qudwah hasanah kita itu. Qudwah hasanah kita masing-masing lah. Orang tua kita, guru-guru kita yang mampu mengamalkan hal-hal yang demikian. Ya? Saya banyak mencadangkan
Masjid surga buat 2 rakaat saja, tak payah banyak. Memadai 2 rakaat. Nah, tapi syaratlah rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Macam mana? Boleh? Eh? Nanti bagi cadangan pada surah masjid masing-masing. Tahun ni kita nak solat tarawih 2 rakaat saja, tak nak lebih. Dah. Nah, tapi syarat ni. Dia kalau baca dalam apa nama? Tak ada orang lepas. Salah Puan Haslinah. Salah Puan Haslinah. Nanti saya jelaskan. Dalam Al-Azkar Al-Imam Nawawi, baca bab Qiyamul Lail tu, kita akan jumpa riwayat-riwayat ada sebilangan sahabat yang rutinnya adalah mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam dua rakaat. Antaranya Uthman ibn Affan, antaranya siapa lagi? Tamim Ad-Dari dan beberapa lagi. Ah, Kalau betul buat ni tak tahu pecah rekod lah dunia ya, sebab Arab Saudi pun tak buat ni. Orang Arab pun tak buat. Tapi mungkin ada individu tertentu buat dan rekod menunjukkan sahabat-sahabat dulu pernah buat. Boleh rujuk dalam apa nama, Ustaz Aman boleh tolong carikan nanti dia punya teks apa nama berapa orang sahabat dan juga tabi'in, ulama-ulama sufi juga ada yang buat 2 rakaat saja tapi 30 juzuk settle. Allahumma salli. Tak boleh nak bayang tak boleh nak bayang. Begitulah. Ah. Tapi nak katanya ada, cuma rare lah, sangat rare. Berkali zaman sahabat pun beberapa orang sahabat saja yang direkodkan. Gitu. Baik, itu sudah sikit lagi. Sudah pukul 9 ni. Saya pun tak boleh lama sangat ini macam biasa tempoh hari. Ada 2 kelas lagi nanti. Kelas ganti 1, kelas benar 2,5. Minggu lepas, kelas yang pukul 2 tu terlupa. Sebab syok sangat fokus pada kelas kita ni. Nah, gembira sangat, happy sangat apa semua dengan respon, dengan apa yang tuan-tuan duk share di media sosial apa semua tu. Bolehlah nanti tolong-tolonglah juga war-warkan kelas kita ni pada kawan-kawan di media sosial masing-masing. Sampai saya terlupa ada kelas pukul 2. Student tanya, tunggu sampai setengah jam tak ada. Saya kata, Allah minta maaf. Saya 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 overwhelming dengan kejayaan kita meneruskan kelas kita ni. Terima kasihlah semua ya. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada rezeki, tengok macam mana kita rancang betul-betul lah apa nama, kesinambungan kelas kita ni nak buat mingguan ke sekali, lepas puasa nanti. Nanti mungkinlah kena lantik ketua kelas, kena struktur lah. Apa nama, dalam 2-3 bulan ni nak capai apa, kena ada sikit lah. Mungkin ada sedikit, mungkin ada juga kelas-kelas khusus yang kami kenakan apa nama, yuran komitmen, atau mungkin 2-3 bulan sekali, itu sajalah. Ataupun nanti kita ada gathering kelas perjumpaan fizikal di apa nama, Jejak Tarbiyah di Bangi. Mereka yang berada di Selangor boleh datang. Kita bermuktamar. Muktamar. Kita berusrah di sana. Nah, membaca tafsir Azhar ramai-ramai ke. Kita nak kalau boleh yang dah follow kelas kita ni boleh pula jadi tukang baca, tukang telaah kepada komuniti masing-masing, keluarga masing-masing. Begitulah hajat saya. Semoga segala apa yang kita buat ni menjadi rezeki kebajikan, al-ilmu yang tafa'u bih kepada Buya Hamka khususnya, dan juga kepada semua ulama yang Buya Hamka belajar dan juga rujuk kitab tafsir dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak boleh bayar. Semoga jadi apa nama ni lah, reality insya-Allah. Baik, kita pergi sikit lagi. Memperbanyak Al-Quran, memperhati huruf-huruf, tadarrus, dan memperbanyak pula berbuat baik, sedekah, memberi makan, minum, apa nama, murahkan senyumannya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada wajah saudara kamu itu adalah sedekah, maka senyumlah sokmo. Kalau tak mampu bagi duit pun senyumlah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Memberi makan fakir miskin, menjamu walaupun hanya dengan setengah air, sebutir korma, sepiring nasi. Di penutupannya dibagikan zakat fitrah
dan solat Aidilfitri dengan membacakan takbir Allahu Akbar dan tahmid walillahil hamd. Nak katanya puasa ni memang satu proses pada asasnya adalah untuk memanusiawikan kita, menjadikan kita manusia balik, menjadikan kita berperi kemanusiaan balik, timbul rasa perasaan itu balik. Tapi dalam banyak realitinya kadang-kadang kurang berkesan. Sebab apa? Masa lapar tu okey lah. Tapi masa berbuka puasa tu, kalau dah di hotel 5 bintang apa semua tu, tak ada dah rasa kemanusiaannya, rasa lapar, rasa nak makan sedap je lah. Jadi itu atas kita lah, cara kita manage. Dan tak semestinya bermaksud saya pukul rata bahawa mereka yang pergi buka puasa di hotel ke apa semua tu tidak berperi kemanusiaan. Tidaklah begitu. Itu pun tidak adil juga. Dia ada setengah-setengah ustaz ni ceramah. Ni tuan-tuan yang kaya-kaya ni. Datang kereta, naik kereta besar-besar apa semua. Nanti masuk kubur bawa ke semua benda tu. Nah, habis dia punya ceramah tu, di belakang tu saya pusat pengajian saya ada nak baiki sikit asrama apa semua, jadi minta lah. Ah, jadi macam tak kena lah. Macam tak kena pula di situ. Orang tu kerja kuat, cari rezeki yang halal, gaji besar, businessman, itu sepatutnya lah fungsi sebagai dia. Bukan semua orang kena duduk di apa nama jadi penceramah, ustaz, jadi imam, bilal apa semua. Ada fungsi masing-masing lah. Selagi mana tidak meninggalkan tugasan teras sebagai seorang Muslim mukmin dan berusaha untuk sentiasa membuatkan benda ibadah-ibadah sunat sebaik mungkin, solat jemaah apa semua begini tu. Nah, the best, the best version of them, insyaAllah. Tak bolehlah sama dengan para sahabat Rasulullah. Syukurilah Tuhan dan besarkanlah Dia kerana engkau hidup tidak lagi dalam gelap, nur atau cahaya iman telah memberi terang dalam hatimu. Syukurilah Tuhan kerana berkat taufik dan hidayahnya jualah kamu telah dapat membuktikan bahawa kamu adalah insan yang berakal dan berbudi dalam mengendalikan diri dan nafsu, syahwat perut dan syahwat faraj. Ini penting Satu, dua. Ini jangan disebut secara terbuka. Saya sebutlah orang tua belaka ni. Tiap-tiap matahari telah terbenam, sehari engkau telah menang, dan bila sebulan Ramadan telah habis dan Syawal datang, engkau pun telah beroleh kejayaan hidup untuk bakal menghadapi tahun yang dihadapi. Hadis yang masyhur, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, rawahu Bukhari Muslim. Ni ada dalam Riyadhus Salihin. Wa fi riwayatin li Abi Dawud wa ma ta'akhkhar, dan selepasnya diampunkan seluruh dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dahsyat tu. Siapa yang sama puasa, yakni sungguh-sungguh lah, ikhlas kerana Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, wa ma ta'akhkhar. Menurut riwayat Abu Daud, nukilan Hamka ini, dan hadis yang lain juga ditukarkan sama itu kepada man qama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, semua yang lain sama. Qama siapa yang mendirikan, menghidupkan dengan ibadah. Dan bukan malam saja, sepanjang 24/7 lah. 24 hours dalam Ramadan dihidupkan dengan pelbagai amal soleh, kebajikan, mulut tak lepas istighfar, tahmid, tasbih, baca Fatihah ulang-ulang. Satu lagi, saya nak ajar tips baca Quran. Ada orang fokus khatam 30 juzuk, ada orang fokus tadabbur. Tapi di sana kita terlupa, ada mereka yang tak berapa fasih baca Quran, masih bertingkat-tingkat apa semua itu gini, ataupun terlalu sibuk tu ni. Sebenarnya kita katakan baca je lah Al-Quran setengah-setengah setengah-setengah. Ibu-ibu yang berkerjaya ini bila tanya bila last baca Quran, dia kata lama dah ustaz tak baca Quran ni. Bila? Dia kata lepas khatam zaman sekolah menengah dulu, tak, dah tak baca dah. Baca apa-apa yang ada dalam solat sajalah, dia kata. Baca lah juga tu kan. Jadi dia faham baca Quran ni, dengar betul-betul tuan-tuan, ibu-ibu khususnya. Dia faham, sebahagian daripada masyarakat kita ni faham bahawa baca Quran itu mestilah ketika itu berwuduk dengan sempurna, pakai telekung, menghadap kiblat, duduk atas sejadah Madinah, kemudian pakai telekung Siti Khadijah dulu, ada Quran yang besar, ada Quran cantik warna gold,
menghadap kiblat, tu baca Quran. Tidak. Baca Quran ni baca Quran lah. Maksudnya baca Quran. Cuma adalah adab. Imam Nawawi kata dalam Al-Adab apa nama? At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran tu adab dalam menyantuni Al-Quran. Memanglah ada ya kalau nak baca Quran kena ni dulu kena ni. Memang betul. Itu the best version lah yang full marks. Tapi bagi setengah orang ni dia kena cari ruang-ruang yang praktikal. Sambil bekerja dia tukar sapu dia kebanyakan kan. Dia jaga tu jaga ni apa semua. Dia kata baca Quran lah. Oh, nak baca Quran. Saya bukan hafizul Quran 30 juzuk. Awak sedap lah awak hafiz. Mana ada hafiz. Baca telefon je sekarang. Baca telefon je. Boleh pahala tengok ayat dalam. InsyaAllah sama lah. Quran cetak tu pun device alat juga. Ah, Alat maksudnya kertas tu alat untuk mencetak Quran. Ya? Kan? Dia baca guna telefon pun sama. Baca Quran lah tu. Dia kata saya sambil bekerja sibuk ni. Kata baca Quran. Saya ingat surah Fatihah saja. Contoh Saya ingat surah Fatihah saja. Surah Fatihah je saya ingat. Macam mana? Al-Fatihah. Dia kata satu ni je saya ingat. Ah, Macam mana tu? Kita kata ulang lah Fatihah tu. Dia mu'allaf baru masuk Islam contohnya. Saya Fatihah saja ingat dia dah. Dia kata baca Fatihah tu. Bolehkah ulang banyak-banyak kali? Tak. Baca lah. Duduk sambil masak baca, sambil bawa motor, bawa kereta baca lah surah Fatihah. Adakah bila kita baca Fatihah ulang 1000 kali, sejuta kali, itu dikira bukan membaca Al-Quran? Yang dijanjikan satu huruf satu pahala? Ada ke mana-mana hadis kata, bila baca Fatihah sekali, ulang kali kedua, pahala jadi separuh. Ulang kali ketiga, kena potong lagi pahala. Ulang kali ketiga, kena potong lagi pahala. Tak ada. Jadi janganlah kita menyempitkan konsep baca Quran tu. Yang baca proper, tengok apa mengadap begitu begini, tengok terjemahan, tu perlu. Tapi untuk kita mengisi 24/7 dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu, iaitu dengan mulut kita mengulas selain pada tahmid, tasbih, apa semua zikir-zikir itu adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi apa kita kata? Dah dia ingat surah Fatihah saja. Ulang surah Fatihah tu. Ulang. Ulang. Jangan berhenti. Contohnya. Nah, tetap dapat pahala itu. Tetap dapat pahala satu huruf 10 pahala tu tak kurang. Ingat Allah Ta'ala boleh defisit ke akaun pahala Allah Ta'ala nak bagi kita tu? Jangan. Kita yang tak larat nak buat amal. Itulah hadis sahih sebut. Kita yang tak larat nak buat amal untuk Allah Ta'ala bagi pahala. Allah Ta'ala memang akan bagi. Jadi saya harap beberapa poin itu dicatat, diingat dan disebarkan kepada seramai mungkin. Dapatlah bahagian saya sikit sebanyak pagi ni, insya-Allah. Jadi kita berhenti situ. Dah habis dah. Masuk ayat baru nanti. Ayat yang seterusnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru masuk tentang puasa dan seumpamanya. Okey. Ada sebarang soalan ke? Kalau ada soalan nanti boleh masuk grup lah. Kita tak payah panjangkan di sini. Kita berhenti dulu. Dah 9.10. Nanti boleh teruskan perbincangan di grup. Macam saya sebut tadi, terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kesudian kehadiran 70 orang juga hari ini. Alhamdulillah. Mohon sebar-sebarkan. Janganlah dapat rasa kemanisan dengar ataupun belajar tafsir Azhar ni seorang-seorang. Ajaklah ahli keluarga, ajaklah kawan-kawan lain dalam grup sekolah ke, tak kira lah ke mana mana lah di Facebook masing-masing ke lagu mana ke begitu begini. Fokus kita untuk dekat sikit dengan Al-Quran melalui tulisan ataupun karya ataupun gaya bahasa-bahasa Hamka yang kadang-kadang puitis, yang kadang-kadang garang, tapi dekat dengan kita. Dekat dengan kita, Alhamdulillah. Bila kita catat, banyak benda kita akan dapat dengan bacaan telaah dan bacaan begini. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya berhenti dulu. Terima kasih banyak semua ya. Jika yang raja-raja buat ulasan duda-duda ke apa tu, bolehlah tag kita ke macam mana ke. Biasalah zaman ni zaman apa nama zaman online ni benda-benda begitulah yang boleh membantu kita menyebar-nyebarkan kebaikan sikit sebanyak kan, begitu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan kepada Zu. Ha? Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang join sesi kita pada pagi ni. Nanti kalau ada nota, siapa yang ada buat nota pagi ni boleh kongsikan dalam grup biar sama-sama dapat belajar. Dan kalau yang ada tangkap gambar ke, ada buat perkongsian di Facebook ke atau di mana-mana media sosial, boleh tag Jejak Tarbiyah. Okey? Supaya kita kembangkan lagi grup ni seramai mungkin yang boleh dapat manfaatnya. Dan kalau nak bertanya, boleh tanya dalam grup WhatsApp juga. Dan tadi saya dah kongsikan link assignment apa semua dalam grup WhatsApp dan kita terus di dalam grup WhatsApp saja. Ada. Okay, so terima kasih semua. Terima kasih doktor. Semoga kita jumpa esok waktu yang sama. Kita kejut kawan-kawan kita yang lain supaya lebih ramai lagi join esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.